dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan ini merasmikan Perak Policy and Research Conference 2026 kerana kita mahu dasar negeri ini tidak lahir daripada andaian dan sangkaan. Kita mahu dasar negeri dibina atas data, disokong oleh penyelidikan dan diuji melalui realiti di lapangan. Matlamat kita akhirnya adalah untuk memastikan pembangunan bukan sahaja berkembang dari segi ekonomi tetapi juga inklusif, mampan dan dirasai oleh semua lapisan masyarakat. Perlu juga kita semak silang dengan data-data lain supaya nanti apa saja polisi intervention yang kita cadangkan kepada kerajaan adalah polisi intervention yang tepat, adalah polisi intervention yang bagus kepada rakyat. This is where kita melihat how do we then work together to implement the shared responsibility for all. Jadi kita perlu melihat semula apakah aset-aset yang Perak ada competitive advantage dan sebagainya dan menjadikannya sebagai peluang kepada negeri. Dan kita sebagai pembuat dan pelaksana dasar mempunyai tanggungjawab untuk merapatkan dua dunia ini, dunia angka dan dunia rasa. Tanggungjawab ini menuntut kita supaya sentiasa menilai semula cara kita merancang, membuat keputusan dan melaksanakan dasar untuk rakyat. Kekuatan sesebuah negeri bukan hanya terletak pada bangunan yang berdiri atau angka yang meningkat, tetapi pada sejauh mana rakyat merasakan hidup mereka semakin baik dan masa hadapan mereka semakin terjamin.